ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم باب البر والوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Osman yang merupakan Ketua Imam Besar Masjid Sultan Nazrin Shah di tengah-tengah Bandar Tabah. Yang berbahagia Tuan Imam Ustaz Jalani yang mengimamkan kita sebentar tadi, saudara-saudara yang mentadbir mengurus rumah Allah yang indah ini, tuan dan perempuan hadirat yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Ustaz Osman menyebutkan tadi, saya dalam rangka lawatan pusing satu negara. Kebetulan kali ini kita datang ke Tapah 4 hari 3 malam. Tuan, daripada Sungai Kelah sampai Besau 1, Besau 2, Besau 3, kita berpindah ke beberapa masjid tentuannya masjid daerah, masjid jami'. Dan akhirnya pagi ini sebelum berangkat pulang ke Kuala Lumpur, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala satu kesempatan yang sangat-sangat berharga. Allah bagi saya, bagi tuan-tuan satu kesempatan. Dan kesempatan ini diberikan kepada semua orang, tetapi kadang-kadang kita tidak ambil kesempatan itu. We don't take the opportunity. We don't seize the opportunity. Apa dia? Bertemu dengan sahabat 40 tahun tak bertemu dengan sahabat. 40 tahun ada 40 tahun. Dan Allah temukan saya dengan Ustaz Osman bukan di stesen bas, bukan di pasar. Allah tak suka pasar. Bukan di tempat-tempat hiburan, bukan di kelab malam, bukan di kelab golf. Saya tak mengatakan golf tak bagus, tapi ditemukan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada tak pertemuan yang lebih hebat tempatnya di rumah Allah Subhanahu wa taala? Contoh bagi tahu saya, is there any meeting place better than rumah Allah Subhanahu wa taala? Dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, inilah sifat ahli syurga. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Orang yang sayang kepada Allah. Saya tuan-tuan, teman-teman, tadi teman di sebelah mengatakan ni pencet-pencet, sebenarnya orang pencet-pencet. Saya nampak pun gaya-gayanya tuan-tuan ni. Kita kebanyakan orang pencet-pencet lah. Ustaz Osman pencet, saya pun pencet, teman-teman pun pencet. Tapi tuan-tuan dan puan, kita ditemukan dengan Ustaz Osman dengan tuan-tuan kerana kita sayangkan Allah, kerana kita sayangkan Nabi Muhammad SAW.
sayangkan Islam. Sebab itu disebut rajulani tahabba fillah, orang yang sayangkan Allah. Mereka bertemu didorong oleh kerana mereka sayangkan Allah. Mereka berpisah pun didorong oleh kerana mereka sayangkan Allah. Tuan-tuan, bertemu berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu hari tuan-tuan, satu hari daripada pagi sampai malam ni, berapa kali kita bertemu berpisah? Kita keluar rumah bertemu berpisah dengan isteri. Kita pergi kerja bertemu berpisah dengan isteri. Anak kita pergi sekolah bertemu berpisah dengan ayah dan keluarga. Anak kita yang tinggal dengan kita pergi bekerja di Ipoh ke di mana-mana ke, bertemu dan berpisah dengan ibu dan ayah. Dan pastikan setiap pertemuan, setiap perpisahan didorong oleh kerana kita sayangkan Allah, sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kalau ada pertemuan yang tidak sayang Allah, tidak sayang Nabi, tidak sayang agama, itu namanya lahor. Pertemuan yang lahor tidak ada catatan malaikat, bahkan kita catatan yang negatif. Tapi pertemuan saya dengan tuan-tuan pada pagi ini, insya-Allah pertemuan yang dirakam oleh malaikat yang akan dipamerkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini semua bahan bukti, tuan, semua bahan bukti. Ini bahan bukti, ini bahan bukti, ini meja bahan bukti, kursi yang tinggi ini yang tak dapat diguna bahan bukti, kursi rendah ini bahan bukti, Ustaz Osman bahan bukti, Ustaz Jalani bahan bukti, masjid ini bahan bukti. Mereka akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kena kumpul banyak bahan-bahan bukti, dan bahan-bahan itu akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya mencuba lah tuan-tuan. Tuan-tuan, umur saya lebih tua daripada Ustaz Osman. Saya 78 tahun. Ustaz Osman berapa? 74. Saya 78 tahun, tuan-tuan. Came all the way from Kuala Lumpur. Tuan-tuan, stay here for 4 days and 3 nights, going masjid to masjid dan surau to masjid, surau to surau, bawa manusia berfikir bersama-sama, sayang Allah, sayang Rasul, dan sayang agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara, message ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Kita kena bawa, tuan-tuan. Kita bawa ni bukan yang leke-leke. Kita bawa bukan bahan yang leke. Kita bawa bukan merchandise yang leke. Kita bawa agama Allah. Dan bawa all religion. This is the religion that completes the change of religion. Inilah agamanya. Sebab itu Allah menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agama kamu. Saudara, tak ada agama sesempurna Islam. Saudara, bukan Islam sempurna, orang Islam sempurna, ayah Islam sempurna, bapa Islam sempurna, mak Islam sempurna, ibu Islam sempurna. Sepatutnya anak-anak Islam pun sepatutnya sempurna. Tapi because of some reasons, kita tidak dapat buah daripada kesempurnaan itu. Nanti saya cerita sikit. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini kesempurnaan agama kamu, dan telah kuridhakan kamu mengamalkannya. Wa raditu lakum al-islam dinan. Telah kuridhakan Islam ini menjadi pegangan kamu. Saudara, telah kusempurnakan nikmat-nikmat kepada kamu. Tak ada lagi nikmat yang sehebat Islam. Kalau Islam itu ibarat makanan, tuan-tuan, tak ada lagi makanan as tasty as Islam.
Kalau itu merupakan bunga yang berbau, tidak ada lagi bunga yang baunya sehebat Islam. Kalau ada benda lautan yang dalam, macam mana itu lautan Pasifik, Atlantik, lautan India, lain dalam itu, Islam jauh lebih dalam dalam lautan itu. Kalau ada yang tinggi sampai langit yang ketujuh, Nabi Muhammad pergi langit yang ketujuh, pergi Sidratul Muntaha, Islam mengatasi langit yang ketujuh dibanding bersemayam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jadi Ustaz Osman, saya seronok sangatlah dengan Ustaz Osman. Saudara, Ustaz Osman, kita nak mengingatkan peristiwa 40 tahun dulu. Boleh tak saya zikir 1 minit? Zikir Akademi Keluarga Bahagia Malaysia, namanya zikir munajat. Tuan-tuan ikut dia, tuan-tuan ikut dia. Kita mulakan 1 minit dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kalau Ustaz Osman ingat 40 tahun dulu, hampir semua kawasan Felda kita bagi jengka, tuan-tuan, hampir semua kawasan, termasuk yang paling jauh sekali, tuan-tuan, yang paling jauh sekali namanya Felda Padang Piul. Saya tahu tak Felda Padang Piul? Jauh, tuan-tuan, daripada Kuala Lumpur naik jalan tak baik 5 jam, tuan-tuan. Apa saya buat dengan Ustaz Osman dan teman-teman? Qiyamul Lail, Qiyamul Lail, sembahyang tasbih, sembahyang tasbih, sembahyang tasbih, sembahyang tasbih. Saudara, zikir tadi dan 17 zikir yang lain kita zikirkan pukul 3:30 pagi, tuan-tuan. Tak cukup tisu nak tampung air mata manusia. Dan insyaAllah, tuan-tuan, zikir ini tuan-tuan akan dengar bersama-sama nanti bulan 6 tahun depan. Ustaz Osman, bulan 6 tahun depan, kami Yayasan Husnul Khatimah telah dilantik menjadi mutawali namanya. Sijil mutawali dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang mengeluarkan sijil mutawali kepada Yayasan Husnul Khatimah. Sijil mutawali itu membolehkan yayasan ini melakukan 3 perkara. Pertama, membangunkan kawasan 7 ekar tanah wakaf milik Majlis Agama Islam Pahang di Kampung Lebu, Bentuk, Pahang, Terengganu. Kedua, mengurus mentadbir kompleks ini besar, tuan-tuan, 7 ekar sedang dibangun sekarang ini. Balai Islam atau masjid sedang dibangun, asrama-asramanya sedang dibangun, rumah-rumah kediaman untuk mereka yang nak tinggal jangka panjang, rumah kediaman namanya studio villa, 26 sudah siap. Ada 1 sudah dijadikan contoh model house.
show house. Tuan-tuan boleh pergi tengok di sana. Alhamdulillah, rumah masak tuan-tuan dengan dining hall, sekali duduk 500 orang boleh duduk. Besar. InsyaAllah tuan-tuan kemudian yang lain ya, ada 2 gymnasium, satu untuk lelaki-lelaki, satu untuk perempuan, dan ada satu swimming pool yang nanti masanya akan diberikan untuk lelaki-lelaki dan perempuan dan sebagainya. Di situlah kita merintih kepada Allah. Tuan-tuan nanti datang bila siap bulan 6, saya minta Ustaz Osman arrange 1 bas 2 bas datang sana. Duduk seminggu, solid seminggu. Duduk seminggu tuan-tuan, apa nak buat? Namanya uzlah. Uzlah itu apa? Reflection. Aku dah hidup 70 tahun, di mana aku dengan syurga? Jauh ke lagi atau dah dekat dengan syurga? Aku dah kahwin dekat 40 tahun. Adakah isteri aku akan kubimbing, aku kupegang tangannya masuk syurga? Atau isteriku terhalang untuk masuk syurga? Aku ada 6 orang anak. Yang seorang yang tua sekali umur 42 tahun, yang kecil sekali umur 19 tahun. Adakah anak itu bersama dengan mak dan ayah berpegang tangan menuju pintu syurga? Pergi sana, tetap pergi sana, making reflection, self-evaluation, muhasabah diri. Dan yang penting dalam dunia, I am claiming this is the only compact institution in the world offering such subject. Apa subjeknya? Mati mengucap la ilaha illallah, mati dalam husnul khatimah. Imam sebut, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ustaz Osman, nak jadi polis ada latihan, nak jadi tentera ada latihan, nak jadi pegawai daerah ada latihan. Saya dulu di O tuan-tuan, saya di O Kuala Selangor dulu tuan-tuan. Saya PTV. Nak apa tuan-tuan? Nak berniaga ada latihan. Tuan-tuan, nak jadi pegawai pertanian ada latihan, nak mengajar ada latihan, nak jadi profesor ada latihan. Tuan-tuan, tapi nak mati mengucap la ilaha illallah, mana latihan? Tuan-tuan bagi tahu saya. Untuk mati Ustaz Osman, untuk mati membolehkan kita mati mengucap la ilaha illallah, mati dalam husnul khatimah, di mana latihannya? Saudara, di sinilah tempatnya. I am claiming again, this is the first one in the world, the first one in the world, calling people to come to the place and teaching them for 1 week supaya ada mindset syurga, 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 syurga. Sebelum mindset syurga, jalannya mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Saya dah baca sebuah hadis. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, puan-puan yang saya muliakan, maka tuan-tuan, dia akan diberikan jannah. Siapa yang mati dalam husnul khatimah mengucap la ilaha illallah, mereka dikurniakan jannah. Persoalannya, tuan-tuan yakin tuan-tuan boleh mengucap la ilaha illallah? Tak datang masjid, tak dengar majlis ilmu, tak duduk majlis ilmu, habis sembahyang keluar saja padahal ada majlis ilmu. Kita tak tahu nilai ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Puan-puan yang saya muliakan, kalau perempuan nak berjaya dalam dunia ni, kuncinya adalah ilmu. Tuan-tuan nak berjaya di akhirat, kuncinya adalah ilmu. Kalau tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan dan saya dan tuan-tuan nakkan ini, dunia berjaya, akhirat berjaya, kuncinya adalah ilmu. Tuan-tuan, ilmu ada 2. Satu ilmu akli, satu lagi apa tuan-tuan nak buat? Apa lagi tu? Naqli. Akli, naqli. Akli refers to knowledge facilitating you living in this world. Itu akli. Ilmu sains akli, ilmu AI akli, tuan-tuan, ilmu teknologi akli, ilmu buat kereta akli, ilmu masak-memasak akli, ilmu urus rumah tangga akli, ilmu fizik akli, ilmu zoologi akli, ilmu biologi akli, ilmu medicine akli, ilmu ortopedik akli. Ada satu lagi ilmu naqli. Ilmu naqli ada 3 main domain of ilmu naqli. Satu namanya aqidah,
Yang kedua apa tuan? Yang kedua syariah. Yang ketiga akhlak. Aqidah, tauhid. Syariah, fiqh. Akhlak, tasawuf. Tuan, tauhid plus fiqh plus tasawuf equals fardu ain. Fardu ain wajib, fardu talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mencari ilmu, duduk dalam majlis ilmu macam ini. Tuan-tuan, ada majlis ilmu diumumkan tadi, kita keluar meninggalkan masjid. Sekarang saya tak tahulah macam mana pilihan kita, whether you have chosen the right choice or you simply running away because maybe we have got some reasons. Tetapi Allah, apa juga reason kecuali kematian, baru ada reason syar'i bagi keluar daripada masjid itu. Selagi tidak ada uzur syar'i, you got to be there and to listen. Sama ada tuan-tuan nak dengar, tak mendengar, nak buat, tak buat, yang pastinya tuan-tuan duduk kena mendengar. Kita tak ada tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, ada satu masjid di Kuala Lumpur lah, antara masjid yang besar. Saya ada program kat situ, pernah pimpin Qiyamul Lail 4 kali lah, 4 Ramadan, mana 4 tahun dah saya pimpin Qiyamul Lail. Maghrib, tuan-tuan, maghrib masjid besar, tuan, besar. Maghrib boleh dapat 12 saf, betul maghrib. Habis maghrib, bila sudah habis imam baca doa, hilang tuan-tuan. Walaupun ada majlis ilmu ni, ilmu. Panggil orang sana majlis ilmu, panggil profesor sana majlis ilmu, profesor majlis ilmu, hilang. Bila azan isyak baru datang balik tuan-tuan. People simply avoiding majlis ilmu. Imagine tuan-tuan. So, pengurusi ini tuan-tuan bekas duta Malaysia. Hebat tuan, bagus. Doktor sampaikan kepada mereka, salah satu daripada untuk sentuh nanti ialah jangan tinggalkan ilmu, jangan tinggalkan ilmu, jangan tinggalkan ilmu. Jangan tuan-tuan. Kalau kita dah umur 50-60 ni tak tertarik kepada majlis ilmu, bila lagi? Tuan-tuan, saya dah sebut, syurga tidak terbuka pintunya kepada manusia jahil agama. Tuan, mark this word, tuan. Syurga will never allow the door, the its door to be open for those who are religiously ignorant. Jangan. Saudara-saudara, Ustaz Osman pun faham. Saya master dalam urban science, University of Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Syarikat. PhD dalam urban science, sains perbandaran. I am a urban scientist di University of Wisconsin, Amerika Syarikat. 7 years saya belajar di Amerika Syarikat. Tapi saya nak bagi tahu Ustaz Osman, besok bila saya mati, Ustaz Osman kalau datang hantar saya ke kubur. Bila Ustaz Osman dan kawan-kawan semua meninggalkan kubur 7 langkah, ini hadis. Bila orang yang menghantar ke kubur meninggalkan kubur 7 langkah, maka turunlah 2 malaikat. Siapa dia? Siapa tu kan? Munkar dan Nakir. Turun 2 malaikat Munkar dan Nakir. Soalan yang pertama, ada ulama, ada hadis katakan 3 soalan, ada hadis mengatakan 6 soalan. Tak kisahlah. Soalan yang pertama, Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan, saya nak beritahu, master's degree saya daripada University of Pittsburgh, Pennsylvania. PhD saya daripada University of Wisconsin. Tuan-tuan, scroll degree saya tak boleh jawab soalan itu. Betul tuan-tuan? Degree yang mana boleh jawab? Degree daripada Masjid Sultan Nazim Maizuddin Shah. Itu degree dia. Serius tuan. Kena imagine, you know. Minta maaf. Saya ada PhD. Saya nak dapat PhD di Amerika ni perah. Apa yang saya ada perah. Tuan-tuan, bukan mudah nak dapat PhD di Amerika Syarikat.
Ada coursework kena ikut. Macam budak-budak undergraduate PhD ikut coursework. Tiap-tiap bulan mesti ada buat paper, ratus-ratus buku kena baca. Setengah daripada buku-buku tu ditulis oleh advisor dan juga panel-panel saya. Tak boleh tipu-tipu, tak boleh tipu-tipu. Hundreds of books. Tapi kalau Hasan Lani tak baca buku fiqh, tak baca satu pun buku fiqh, apa nak jadi saya? Tuan-tuan, dalam 3 tahun yang lepas saya bagi kuliah, dipanggil kepada profesor saya. Associate dia tak ada, dia panggil full professor. Tak ramai tuan-tuan, dalam 27 orang di satu universiti kaji di Kuala Lumpur. Habis tuan-tuan, habis saya cerita tentang Quran. Saya banyak cerita sikit tentang Quran. Saya kata tanggungjawab Quran kepada kita tuan-tuan. Tanggungjawab kita ada 5 tanggungjawab Quran. Pertama, wajib baca Quran. Wajib. Tuan-tuan baca Quran semalam. Tuan-tuan baca Quran minggu lepas. Tuan-tuan baca Quran bulan lepas. Ada orang sahabat saya tuan-tuan, dia mengaku, Dr. Hasan, I have not been holding Quran for the last 20 over years. Gaji dia 46,000 sebulan tuan. Tak pernah pegang Quran sejak 26 tahun yang lalu. Betul tuan? Macam mana? Macam dia nak mati, macam dia nak mati. Ada yang pegang Quran tapi tak boleh baca Quran. Berapa orang tasmi' Fatihah dengan Ustaz Osman, dengan Ustaz Jalani. Tasmi' artinya menyemak bacaan, terutamanya Fatihah. Kalau ada satu huruf yang tak boleh disebut dan tidak belajar untuk menyebut, sampai mati tak boleh menyebut, kemungkinan besar solatnya tidak diterima oleh Allah. Satu huruf. Apalagi satu huruf itu ulama kata boleh mengubah makna. Saya selalu sebut isi saya kata cukuplah bang, tak payah sebut lagi dah. Misal Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, macam mana Subhanallah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ha ke hari ke? Ha macam tadi Ustaz Jalal disebut. Ha. Alamin ke? Hamzah ke? Alif ke? Apa dia? Hai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin salah, Ar-Rahmanir Rahim salah. Hujungnya tu 2 harakat, 4 harakat atau 6. Yang cantiknya 4 atau 6. Namanya Mad Arid Lisuhu. Ustaz Osman baru ni tak lama. Bila saya sebut sikit-sikit tentang, saya bukan mengajar tajwid, tapi saya sebut Mad Arid Lisuhu. Ada orang masa makan ni, orang koprak hebat tu, baju Melayu kancing cantik, baju Melayu dia. Doktor tadi sebut sukun-sukun, tak apa doktor sukun-sukun kan? Imagine doktor ni at the age of nearly retiring 58 tak pernah dengar Mad Arid Lisuhu. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tahu macam mana dia jadi Mad Arid Lisuhu? Inilah masalah besar. Masalah besar. Semalam minta maaf tuan-tuan, saya nak tegur tapi tak sampai hati nak tegur. Minta maaf saja tuan-tuan. Imam baca Alhamdulillah Takasur. Tuan, saya tengok dengung tak ada langsung tuan-tuan. Summakala, mana boleh summakala? Summakala. Tak ada dengung langsung. Saya nak tegur tapi dia tua dah tuan-tuan. Isteri saya lepas tu, isteri saya sempat sedar, bang, macam mana imam tu baca? Saya kata, yalah, saya nak tegur. Saya dah betul-betul determine nak tegur. Saya nak panggil dia ke tepi masa makan ke masa apa, saya nak tegur. Tapi saya tak ada kekuatan nak menegur lah tuan-tuan. Nun syaddah, mim syaddah. Kesian, dia baca Alhamdulillah Takasur. Inilah yang berlaku. Tuan-tuan dan puan sekalian, Quran is so technical, very technical, very technical and very challenging, very technical, very satisfying, very technical,
very enriching. Malah tu dengar bahasa Inggeris tuan-tuan ni. Saya tahu tuan-tuan ni pun bekas-bekas hebat-hebat membandingkan ni. Itulah Al-Quran. Banyak umur 60 tak boleh kuasai Al-Quran. Banyak umur 60 Fatihah tak boleh baca, Fatihah tak boleh baca. Sekali tuan-tuan satu lagi untuk Ustaz Osman, minta maaf Ustaz Osman. Saya dapat kajian selama 45 tahun. Kebanyakan kita membaca Quran dengan mendengar. Mak baca begitu, bapak baca gitu, teman-teman baca gitu, imam baca begitu, kita dengar-dengar. Dengar kita membaca. Tak boleh. Mesti tengok teks. Mesti tengok Al-Quran. Mesti tengok pages. Mesti tengok perkataan. Mesti tengok huruf. Mana tuan-tuan nak tahu? Mana tak tahu? Macam mana nak tahu yang itu dhad? Wala dhalin. Mana kebanyakan orang baca wala dha. Pasal kita tak tahu sama ada dal atau dhad. Pasal tak tengok huruf apa tak tengok. Itu sebab kita baca alhamdulillah ha ke. Tapi kalau mereka yang tengok belajar betul-betul tengok Al-Quran, masa dia baca, saya baca tu terbayang di depan saya tulisan itu. Tuan-tuan habis kat sini. Saudara yang betul sekalian, tadi saya kata tuntunan Al-Quran ada 5. Satu, baca. Tak baca Quran dosa. Tak tahu baca Quran dosa. Tak ajar anak baca Quran dosa. Tak ajar isteri baca Quran dosa. Saudara, tak ajar diri sendiri membaca Quran dosa. Nombor 2, setelah membaca, memahami. Orang awam macam saya memahami cukup level 1. Kalau kita baca Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir, paling tidak gambaran kita nampak the general meaning. General. Tapi Ustaz Osman seorang ustaz, Ustaz Jalali seorang ustaz, they got to go deeper. Faham nombor 2. Nombor 3, menghayati. Tuan-tuan macam kata, ada orang tuan-tuan imam baca sedap-sedap, dia tak ada apa dia. Dia tak takkan siapa pun. Pasal dia tidak menghayati. Tapi kalau orang yang mendapat menghayati, imam baca tadi tuan-tuan, teruskan wahai imam, teruskan. Bisik dalam hatinya. Pasal they enjoy the reading of the imam. Saudara mesti ada the enjoyment of listening. Kalau tak ada, macam mana tuan-tuan? Dah tua dah mati dah. Kencing dah manis. Orang kencing semut mati, dia kencing. Semut gemuk. Darah dah tinggi, kencing dah manis. Jantung dah kolaps. Malaikat maut dah ada di bahu kita tuan-tuan. Hanya nak menunggu perintah, ambil nyawanya. Malaikat maut sebagai termasuk Hasan Ali sudah berada di bahu kanan saya, nak tunggu perintah. Saudara yang saya muliakan sekalian, saya nak lahirkan satu kesedaran pada diri saya tuan-tuan. Saya bercakap ni, saya tumpu pada diri saya. Asal sedar lah, kau 78 tahun, kau sedar lah, kau akan mati. Kawan saya semua dah mati. Saya menjadi pengurusi Forum Perdana Ihwal Islam 6 tahun. Harun Din dah meninggal dunia. Hasan Din dah meninggal dunia. Ismail Kamus dah meninggal dunia. Hashim Yahya dah meninggal dunia. Satu orang manusia yang paling saya hormati, namanya Datuk Ishak Bakro, sudah meninggal dunia. Tinggal Hasan Ali seorang. Dan Hasan Ali bila-bila saja, bila-bila. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal anak Adam itu, wahai Hasan,
malaikat maut akan datang mencabut nyawa kau. Tidak ditangguh satu saat, tidak disegerakan satu saat. Tuan-tuan, tidak ditangguh satu saat, tidak disegerakan satu saat. Puan-puan, tidak ditangguhkan satu saat, tidak disegerakan satu saat. Macam mana mati tak boleh baca Quran? Macam mana mati tak pergi masjid? Macam mana mati tak duduk majlis ilmu? Macam mana mati dalam telefon kita satu orang nama ustaz pun tak ada? Nama orang bawa kes ada, nama kuih ada, nama ustaz tak ada. Perempuan, saya nak tanya perempuan, ada tak nama ustazah dalam telefon? Ada tak nama-nama masjid? Dan tuan-tuan catatkan masjid A kuliah ini hari ini, masjid B kuliah ini hari ini. Yang tuan-tuan selalu pergi bawa isteri, bawa anak-anak. Kalau tak ada, macam mana? Tulis Speed 99, 7-Eleven, tulis tuan-tuan McDonald's dalam tu, tulis Tom Yum ini. Itu betul-betul. Takkan Tom Yum bawa kita ke syurga, takkan McDonald's bawa kita ke syurga. Tapi ustaz dan ustazah besar kemungkinannya akan menjadi alat untuk menjadikan jembatan ke syurga. Tadi tuan-tuan dan puan, saya nak sebutkan tuntutan Al-Quran tadi. Dah 3, saya bagi 3 dah. Wajib baca, wajib faham, wajib hayati. Yang keempat, wajib praktik. Kalau Allah kata wajib salat, mesti salat. Ini satu lagi tuan-tuan, dah satu benda dah jadi satu yang normalization. Anak-anak menantu tak semayang dalam rumah kita, normal. Bapa mentua, bapa tak kata apa pun. Anak atas sampai subuh, nanti pukul 9 kita breakfast dengan dia. Cari breakfast kat sini. Ada kat Cenderiang. Cenderiang katanya ada. Cenderiang ada kedai Pakistan dekat Cenderiang. Berapa jauh Cenderiang dari sini? Cenderiang ada. Kau tahu? Ada kadang pakai Pakistan, ada katanya nasi biryani, ada katanya roti nan sedap. Seorang Cenderiang, kat mana Cenderiang? Daripada sini berapa lama? Berapa jauh? 5 km. Nanti kita pergi ke Ustaz Osman. Saya ada kawan ni yang bantu saya ni, namanya Abdullah. Dia orang Pakistan. Tuan-tuan, macam mana pun tekak dia chapati, tekak dia perata, tekak dia dal, tekak dia kari masala. Betul tak? Yang lain dia tak boleh. Ada dia. Nanti tuan-tuan tengok kami ni Abdullah tak boleh. Jadi saya tanya-tanyakan, dia kata kat Cenderiang ada. Saya nak bawa dia. Dia punya suka dengu ada, bau dengu ada. Tak nampak lagi, dah suka dia dah. Ada Alhamdulillah kat luar. Tuan-tuan buat bersila. Baik, membaca wajib, memahami wajib, menghayati wajib, mempraktik. Allah kata sayang mak bapak, mesti sayang mak bapak. In whatever form, you must show love, every love to your parents. Kalau kata jaga isteri, isteri itu amanah. Tatang isteri kita, tuan-tuan. Tatang isteri kita. No, the word is tatang. Tatang isteri kita. Kenapa kita jatuhkan martabat isteri daripada anak? Itulah kunci tergantung kat diri tu, bodoh. Macam mana kita cakap dengan isteri kita, bagi tahu isteri kita bodoh, buta depan anak-anak ni? Awak apa tahu? Selalu kita cakap dengan isteri, awak apa tahu? Mana boleh isteri kita tak tahu? Dia the queen of the kitchen. Mana dia tak tahu? Tuan, jangan. Ini semua salah awak. Tuan, kita yang laki-laki punya mudah, ini semua salah awak. That's true. You are the leader in the family.
Kenapa kamu tak ambil tanggungjawab? Salah kamu. Apa lagi tuan-tuan? Merempah-merempah tak tertuara, naik angin tak tertuara. Hei, patutnya makin tua makin akrab, makin tua makin akrab, makin tua. Pasal kita nak mati bersama, nak pergi syurga bersama. Akhir-akhir ni tuan-tuan, Ustaz Hussein cek nak pejabat kali apa? Ustaz Hussein cek statistik perceraian manusia berumur 60 tahun ke atas meningkat. Ustaz, makin tua makin banyak bercerai, makin tua makin banyak bercerai, makin tua banyak bercerai. Saudara, tuan-tuan, nak healing after divorce 10 tahun tak hilang lagi. Tuan-tuan bercerai umur 65, 68 tahun, healing will take about 15 years sebelum mati. Tuan-tuan rasakan macam mana getirnya bercerai. Macam mana nak solat? Macam mana nak solat? Kegetiran perceraian itu ganggu solat. Macam mana kita nak khusyuk? Kegetiran perceraian itu ganggu khusyuk. Tuan-tuan boleh sekalian, balik tadi. Baca Quran, faham Quran, hayati Quran. Yang keempat apa tadi perempuan? Yang keempat apa? Praktik Al-Quran. Yang kelima, sebarkan Al-Quran, sebarkan Al-Quran, sebarkan Al-Quran, sebarkan Al-Quran. Macam mana tuan-tuan nak sebar? Baca pun tidak. Macam mana tuan nak sebar? One of the requirement of Al-Quran is that you need to disperse. You need to spread over the spirit of Al-Quran. How can you do it? You can't even read. You don't even read. Tuan-tuan dan puan sekalian, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, ada hadis, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, rumah itu sebenarnya kubur. Penghuni rumah itu sebenarnya bukan manusia, mayat-mayat yang sudah dimatikan. Tuan-tuan, itu Allah pandang rumah yang tak dibacakan Al-Quran. Puan-puan, pagi semalam rumah kita dibacakan Al-Quran. Minggu lepas rumah kita ada pembacaan Quran. Tuan, tolong tuan, tolong. Kita nak mati ni. Gunakan ni bersama Usman, gunakan Ustaz Jalani. Ada berapa imam kat sini tuan? Imam, 5. 5 imam. 5 imam. Tuan-tuan kena ada satu kat sini tuan-tuan. Salah satu saya nak syorkan. Ada satu masjid di Kuala Lumpur tuan-tuan, di Gombak. Masjid itu setiap lepas asar, beberapa ustaz, beberapa imam bertugas untuk menyimak bacaan orang-orang yang datang dengan anak isteri, untuk menyimak bacaan Fatihah saja. Namanya klinik Fatihah. Fatihah saja tuan, klinik Fatihah. Tak boleh baca tuan. Tak pandai kita baca. Panggil saja ni pun sama Usman kat sini. Mari kita soal-soal baca. Tak boleh baca tuan. Banyak silap. Kalau Rahim silap. Midin, Malik Yaumiddin, tak boleh, dah tu syadda. Malik Yaumiddin, Iyaka salah. Tolonglah tuan-tuan, untuk sebab Fatihah itu syarat sadar rukun kepada salat. Saya dah test Tuan-tuan Hasan Ali sama camp dengan Ustaz Osman, sama camp. Tuan-tuan, cuba anak-anak kita tuan-tuan semak semua dia baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir rukun tuan-tuan, syarat sah. Kalau ada anak kita yang boleh baca sampai Hamidum Majid, tak boleh. Tak percaya tuan-tuan cuba. Baca dengan betul, baca dengan fasahah, baca dengan tajwid, baca dengan makhraj. Tak boleh. At-tahiyyah, bukan at-tahiyyah. At-tahiyyah. Ha. Perkataan yang pertama pun dah tak betul. Macam mana? Yang 3 kul, minta maaf lah. Popular 3 kul. Kul
Kul huwallahu ahad. Betul ke kul? Kul, makanlah kamu. Kul, katakan kamu. Qul huwallahu ahad. Tak ada de. Qalqalah kubra. Baik, saya nak simpulkan sebagai ibu dan sebagai ayah, kita ni adalah cerminan kepada anak. Tuan-tuan tak didik agama anak-anak ni, merana sampai generasi sampai hari kiamat merana. Semua keluarga akan merana. Betul tak tuan? Saya Ustaz Osman, satu masa dulu, masa kenal Ustaz Osman pun, saya adalah marriage counselor. Saya adalah di antara orang yang bagikan khidmat nasihat kepada perkahwinan 13 tahun. Tan Sri datang, datuk-datuk tu memanglah dia suka saya, tak tahulah macam mana. Agaknya mungkin saya, paparan saya tu lain sikit kan dia. Suka saya. Tuan-tuan, ada Tan Sri, ada majlis, nampak berpegang tangan masuk majlis. Masuk kereta balik, seorang pandang kiri, seorang pandang kanan. Betul tak tuan? Ada Tan Sri, tuan-tuan ni, rumah besar, bilik sampai 9 bilik. Suami bilik yang pertama, isteri bilik yang ke-6. Tak duduk sama. Macam mana? Anak perhati ni, anak perhati. Saya nak bagi tahu isteri saya, isteri tak seronok saya bagi tahu. Apa dia? Satu orang ustaz balik ke rumah mak dia setiap bulan sekali. Anak dia 2 orang, dia dengan isteri. Anak yang pertama umur dalam 7 tahun, anak yang kedua 3 tahun setengah. Anak yang kedua 3 tahun setengah ni tuan-tuan, perempuan, datang rumah nenek dan rumah tok. Dia ada satu observe, satu batu, satu benda yang ganjil, tak berlaku pada mak bapak dia, tapi berlaku pada tok nek dia. Apa dia? Satu hari dia bagi tahu tok nek dia, bulan 3 tahun setengah tuan. Dia bagi tahu tok nek, kenapa bila malam tok nek masuk bilik tidur seorang-seorang, tok Wan, no, dekat serambi tidur seorang-seorang. Apa dia jawapan saya kata? Dia bagi tahu saya, perempuan dia bagi tahu saya. Saya tak ada jawapan, air mata saya bagi jawapan. Cucu tanya, air mata saya bagi jawapan. Sedih. Berlaku. Dekat bidornya ada ni, dekat tapahnya ada ni. Kita makin tua makin nak didekati. Makin tua. When you get older, macam saya umur 78 tahun ni, selalu sepi, nak ditemani, nak disenyumkan, air nak dituangkan. Tuan-tuan, tidur nak tidur, tuan-tuan tidur, nak dirapatkan. Makin tua. Sebab kita nak mati bersama. Sebab itu anak kita perhati benda-benda. Dia perhati benda-benda. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak ni marah dengan bapa-bapa. Ada setengahnya nak bunuh bapa dia. Pasal bapa dia hari-hari himpit mak dia. Bapa dia hari-hari corner mak dia. Bapa dia hari-hari jatuhkan martabat di depan anak-anak terhadap mak dia. Bapa-bapa tidak disimpati kepada mak dia. Kahwin 37 tahun tak pernah beri sekali pun terima kasih kepada khidmat isteri dia kepada mak dia. Gimana tuan-tuan? Inilah manusia yang ada. Pasal apa? Tuan-tuan dengar. Dalam 13 tahun saya menjadi kaunselor kepada perkahwinan. Orang datang berbagai-bagai masalah. Allah tuan-tuan, berbagai masalah, tuan-tuan, besar masalah. Saya tanya satu soalan. Masuk seorang-seorang. Tan Sri masuk dulu, Puan Sri masuk kemudian. Datuk masuk dulu, Datin masuk kemudian. Saya tanya satu soalan saja. Saya faham masalah ni Tuan, Datuk. Saya faham masalah ni Datin, saya faham. Saya dah tanya satu soalan. Jawab. Datin dan Datuk dan anak-anak salat ke tak salat? Allah, yang itulah
Kadang-kadang. Tuan-tuan, jawapannya kadang-kadang. Bila kadang-kadang, bila tak salat, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ni bukan nak kapior ni, tidak bukan. I'm just reading out hadis. Macam mana? Jangan tak salah. Betul tuan. Susah nak bina anak pasal tak salah. Tak datang masjid, tak duduk majlis ilmu, tak kenal ustaz, tak bawa ustaz balik ke rumah, kan? Tak ada. Maka sebab itu tuan-tuan, saya nak pesan sebelum akhir ni 5 perkara. Semua 5 perkara saya nak pesan. Saya nak pesan itu, tak nak pesan ini. Pertama tuan-tuan, letak dalam kepala, aku tidak terlalu lewat untuk reform keluarga aku. Tidak terlalu. No one is too late for the family reform. No one is too late. Tak ada orang yang terlalu lewat. Hatta tuan-tuan mati besok, petang ini buat satu reform family, itu sudah cukup. Kepala kita diterima oleh Allah. Jangan tak malas Allah. Kita kena ada fikir, aku nak baiki keluarga aku nak baiki anak aku. Sama ada berjaya tak berjaya, aku serah kepada Allah. Aku tak boleh duduk begini, tak boleh. Tanggungjawab tu di atas kepala aku, tanggungjawab di atas bahu aku akan ditanyakan. Tentang isteri aku ditanya, tentang anak perempuan yang belum kahwin aku ditanya, tentang anak-anak yang kecil aku ditanya, tentang agama aku ditanya, tentang Quran aku ditanya. Allah Ta'ala, saya nak jawab. Satu hari nanti Ustaz Osman, saya tuan-tuan saya dah 2 kali. Semalam minggu lepas saya kat sini tuan-tuan, saya semayang kat sini turun. Siapa yang saya mengintai-ngintai, ada mi sini, mi rebus punya sedap kat sini. Mana sini? Mi rebus tu sini dekat ni. Tak buka tuan-tuan mi rebus. Kan kita. Satu ada tarbus kan, tarbus. Tuan-tuan tak tahu kan? Tak betul ke saya ni? Tuan-tuan tak tahu ada mi rebus kat sini. Sini depan ni. Punyalah sedap. Saya pernah datang nak ulang datang tutup, nak ulang datang tutup. Tu saya singgah solat kat sini. Dan tak tahu pula, saya pun tak terfikir hari ini datang kemari untuk memberikan sikit kuliah macam ni. Sausman saya nak beritahu. Yang kedua ilmu. Mesti ada dalam family ilmu agama, merangkumi akidah, syariah, akhlak. Ketiga-tiganya disebut fardu ain. Tidak menuntut fardu ain dosa besar. Tak cari fardu ain dosa besar. Tak boleh semayang itu kerana tidak ada ilmu fardu ain, ilmu fiqh, dosa besar. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, kita mesti cari orang alim dan berkawan dengan mereka yang dapat memandu kita ke jalan syurga. Tuan-tuan semak balik kawan-kawan tuan-tuan. Kalau kawan memancing, pergi memancing, zuhur hilang, asar hilang, berhenti petang-petang. Betul, serius. Sebab hadis mengatakan kawan-kawan kamulah yang akan melembabkan kamu ke pintu syurga. Kawan-kawan kamu, lebih kurang gitulah mesej. Kawan-kawan kamu membawa kamu ke pintu syurga. Kawan-kawan kamu. Tengok balik kawan-kawan kita tuan-tuan. Berkawanlah dengan imam, berkawanlah dengan ustaz, berkawanlah dengan orang hafaz Quran, berkawanlah anak-anak Al-Quran. Punya ramai tuan-tuan kat sini, saya tak tahu, within 5 km di radius ni, jari-jari 4-5 km ni mesti ada 5-6 tahfiz. Tuan-tuan ada pergi mahal tahfiz? Tuan-tuan ada jumpa model tahfiz? Tuan-tuan ada jumpa budak-budak tahfiz? Tuan-tuan ada jumpa anak yatim dalam mahal tahfiz? Kalau tak ada, macam mana? Yang keempat, yang ketiga tuan-tuan dan puan, saya harap yang ketiga, selepas ilmu dan sebagainya,
tuan-tuan kena ada satu rancangan, agenda for action. Mesti ada. Tuan-tuan tahu semua. Tuan-tuan biasa bekerja kan. Apa dia? Apa konten? Apa nak isi? Apa nak isi semangat nak mengatakan bahawa matlamat keluarga ini ialah syurga. Matlamat keluarga kita, tuan-tuan, ialah syurga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan oleh Allah. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita jadi ahli syurga, tuan-tuan. Hasan Ali, kau jadilah ahli syurga. Ustaz Osman, kau jadilah ahli syurga. Ustaz Jelani, kau jadilah ahli syurga. Wahai teman-teman sahabat-sahabat yang sudah pencin, kau jadilah ahli syurga. Wahai isteri-isteri yang disayangi, jadilah ahli syurga. Yang keempat, yang kelima ada kok. Yang keempat ke yang kelima? Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian, ya. Saya harap tuan-tuan bermesyuarat dengan anak hari ini. Yang balik daripada Kuala Lumpur dah ada, dia orang balik malam ni, dia orang balik mesyuarat sekejap. 20 minit mesyuarat. Mesyuarat itu yang pertama meletakkan matlamat keluarga. Bagi tahu anak, bagi tahu isteri. From now onward, we must stand on this matlamat. Matlamatnya syurga. Kalau matlamat keluarga aku syurga, 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 syurga. Engkau syurga, siang syurga, petang syurga, malam syurga, di ofis syurga, di kilang syurga, balik rumah syurga, dengan mak syurga, dengan ayah syurga, dengan teman-teman syurga. Tuan-tuan, saya nak tanya puan-puan, bila suami kita, perempuan dah kahwin 38 tahun, bila suami kita mengumpulkan anak isteri termasuk puan-puan, duduk dalam satu majlis, dalam masa 15 minit, suami kita bagi tahu matlamat keluarga kita ialah syurga. Bila? Atau matlamat keluarga kita ialah nak mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Bila? Allah Akbar. Okey. Sebab itu tuan-tuan depan ya, matlamatnya syurga. Bila matlamat syurga, maka langkah kita syurga. Tuan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tutup mata ke, jangan pandang benda-benda yang bawa ke neraka. Tutup telinga, jangan mendengar benda-benda yang bawa ke neraka. Tutup lidah, jangan membawa kita ke neraka. Betul ya? Yang kelima, yang akhir, betul. Yang akhir ialah jangan tinggal masjid, jangan tinggal surau. Jangan tinggal masjid. Tuan-tuan berkawan dengan masjid sampai satu peringkat, tuan-tuan nampak, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Sampai kepada peringkat tuan-tuan rasa rindu kepada masjid, rindu kepada Masjid Sultan Nazrin, rindu kepada imamnya, ketua imamnya Ustaz Osman, rindu kepada imamnya Ustaz Jalani, rindu kepada tiga orang imam yang lain, rindu kepada Bilalnya, rindu kepada siapnya, rindu kepada bina-binaannya cantik ini, rindu kepada tempat wuduknya, rindu tempat-tempat tengok tempat-tempat tentang soft yang disusun, rindu. Tuan-tuan dengar, siapa yang tinggalkan masjid, Allah tinggalkan mereka. Tuan, siapa yang tinggalkan masjid, Allah tinggalkan mereka. Siapa yang tinggalkan masjid, Nabi tinggalkan mereka. Siapa tinggalkan masjid, saudara-saudara, di akhirat nanti, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, tidak ada peralatan-peralatan dalam bentuk suara dan sebagainya yang membantu tuan-tuan untuk dibawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Suara masjid tidak ada, suara azan tidak ada, suara khutbah tidak ada, suara imam tidak ada, suara kuliah tidak ada. Macam mana? Inilah suara-suara yang akan terpancar di kubur nanti, yang akan membawa kita menjadi manusia yang akhirnya setelah kiamat kita dibawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya nak sambung tadi tentang, saya kata tuan-tuan nanti keluar, tolong tuan-tuan, saya datang ni atas dua sebab. Sebab yang pertama ialah dakwah, yang ini. Sebab yang kedua, saya nak dapatkan dana membangunkan
Kompleks Anjung Husnul Khatimah, Kampung Lebu, Mukim Bentong, Pahang Darul Makmur. Tuan-tuan yang siap bulan 6 tahun depan, sekarang ini sedang giat dibangunkan. Tuan-tuan pergi tengok tepi jalan, 7 ekar tepi jalan antara Mempaga. Pernah dengar Mempaga? Antara Mempaga dengan Pekan Bentong. Tempat ini tepi jalan ke Pekan Bentong dalam 14 minit. Ke Mempaga 7 minit. Tengah-tengah tepi jalan. Tuan-tuan akan tengok pembangunan yang besar, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengoklah, pergi tengok. Pergi bawa anak pergi tengok supaya ada kegairahan untuk mati mengucap la ilaha illallah. Ada kegairahan untuk anak kita imprinted in their mind, in their heart. They have got to become ahli syurga. Imprinted. Bawa pergi. Dekat sana puan-puan, puan pernah dengar tak? Ustaz Osman, pernah dengar tak lemang toki? Lemang toki. Ada tak dengar ya? Lemang toki dah lama tu, dah 12 tahun dah. Lemang yang terbaik di Malaysia, lemang terbaik. Kalau tuan-tuan tengok hari Minggu ni, tuan-tuan, rider-riders penuh. Mungkin dalam 200 orang makan. Oh, tuan-tuan. Makan lemang. Dia punya rasa rendang dia, yang saya pernah taste 12 tahun dulu sampai sekarang ni, tak pernah berubah rasa. Macam mana tu? Pergilah tuan-tuan, pergi sini bawa anak satu petang, pusing-pusing dekat Bentong. Boleh tengok ada 2 tempat lagi. Satu tempat menternak gajah dalam 30 minit daripada tempat sini. Satu lagi deer farm, menternak rusa. Dan makan selain daripada lemang toki, saya selalu sebut ni, pergilah makan satu tempat namanya Lepak King. Masya Allah, sajian biasa, satu lagi sajian eksotik. Tuan-tuan tak pernah rasa macam mana masakan mereka. Bukanlah saya nak kata, tapi pergilah rasakan sebelum mati ni. Rasakan kehebatan manusia masak, macam yang melahirkan dengan izin Allah. Satu cita rasa yang tak dapat digambarkan. Pergilah. Ini dapat katakan luar, ada meja kat luar tu. Ini apa ni tuan-tuan? Ini 3 line. 3 line ni jangan buang, tolong jangan buang tuan-tuan. 3 line ni Ustaz Osman, printing dia RM1 tuan-tuan. Lillahi ta'ala harganya RM1 ni 3 line. Jangan buang. Sebab ini adalah jembatan ke syurga, titian ke syurga. Okey, tuan-tuan baca yang putih. Dia ada 3 color. Yang putih ni surat Hasan Ali kepada tuan-tuan. Baca ini baru tuan-tuan boleh buat yang ni, yang color merah jambu, pink. Color merah jambu ni Ustaz Osman, 10 nama orang-orang yang telah pergi, datuk nenek, mak bapak, mertua-mertua namakan, dan kita jadikan ke pewakaf dengan anak-anak, menyediakan 1 RM berapa untuk mereka 10 orang, diwakafkan dengan niat sampai kepada mereka agar mereka, tuan, agar mereka tidak disiksa di kubur. Yang menjerit-jerit, mak bapak sedang menjerit-jerit di kubur, melolong-lolong di kubur. Siapa yang boleh bantu? Anak-anak dan cucu-cucunya. Kesian tuan. Ada satu hadis, bukan hadis, ulasan daripada hadis. Hari Khamis petang Jumaat ni, hari Khamis petang Jumaat, roh-roh, ini ikut ulasan ulama ni, roh-roh akan duduk seperti duduk tahiyat awal menghadap Allah, angkat tangan. Kebanyakan roh itu melolong bukit. Mana doa anakku, mana infak anakku, mana sedekah anakku, mana untuk aku, ya Allah tuan-tuan. Mak kita, bapa kita, siapa yang menyelamatkannya? Yang menyelamatkannya lah anak yang saleh, anak yang salihah. Tuan-tuan, kutipan ini digunakan untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah, satu-satunya tempat mendidik manusia mati mengucap la ilaha illallah, mati dalam husnul khatimah. Tolong tuan ambil, selesaikan hari ini atau besok.
Sesakan hari itu senang, ikut ni tak perlu saya terangkan, tuan-tuan, ikut saja. Bodoh tuan-tuan dan puan, saya dah tulis Ustaz Osman tahu ni, saya dah tulis 40 buku tuan-tuan. Hasan Ali has written 40 books, 40 buku. Ini buku yang terakhir, 3 buku yang terakhir. Buku yang pertama, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan baca, anak-anak baca, anak perempuan baca, anak laki-laki baca, supaya terdapat gambaran dalam kepala mereka. Mesti memberikan khidmat terbaik kepada ibu dan ayah selagi mereka hidup di dunia. Dan buku ni cerita khidmat terbaik untuk ayah masa ayah sihat, mak ayah sihat, masa mak ayah sakit, masa mak ayah terbaring menjadi orang yang sakit tenang, masa mak ayah menghadapi sakratul maut. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut, kita perlu anak bantu kita waktu kita bersakratul maut. Ayah, la ilaha illallah, itu namanya talqin. Ayah, la ilaha illallah. Kalau anak tak sembahyang, anak tak pergi masjid, nak talqin apa tuan-tuan? Anak kita tahu tak apa dia talqin? Tahu tak perkataan talqin? Tahu tak bila nak mulakan talqin? Tahu tak bila nak mengakhirkan talqin? Tahu tak signal daripada orang yang mati yang dia sudah menerima talqin ini? Tahu tak tuan-tuan prinsip-prinsip talqin? Tahu tak tuan-tuan ibadah talqin? Ni kita akan mati tuan, kita akan mati. Ni. Jadi tuan-tuan, kita nak didik anak-anak kita. Ini pedoman mendidik anak-anak, terutama anak remaja. Saya bagikan pedomannya tuan-tuan. Ini 10 bab. Buku ni 10 bab. Bab 3 tuan-tuan. Bab 3 tajuk dia anak derhaka. Bab 3 buku ni tajuk dia anak derhaka. Tiap-tiap malam sebelum tidur ambil 2 minit setengah Ustaz Osman, minta anak kita baca, mak tunggu situ, bapa tunggu situ, abang kakak tunggu situ. Sebelum itu baca sepotong hadis atau 2 potong hadis. Pada baca 2 minit setengah ni pergi tidur. Buat 40 hari, baca 40 hari tuan-tuan, baca 40 hari. Hari ke-41 satu jaluran perubahan Allah berikan kepada kita. Satu semangat baru akan timbul, satu kegembiraan yang tak dapat digambarkan akan timbul. Okey, nombor 2. Buku ni tuan-tuan cuba fikir macam mana saya dapat inspirasi menulis buku. Tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. La ilaha illallah. Isteriku bukan ahli syurga, itu rendah. Bukan di bidadari syurga, itu rendah. Tapi isteriku ketua bidadari syurga. Wajib tuan-tuan bantu isteri kita menjadi ketua bidadari syurga. Apa dia buat? Apa amalan? Apa amalan pagi? Apa amalan petang? Apa amalan malam? Apa amalan persendirian? Apa amalan dengan suami? Apa amalan dengan ustaz-ustaz? Apa amalan dengan ustazah-ustazah? Apa amalan-amalan persendirian? Buku ni saya tulis dalam bentuk manual. Font dia besar, font besar tuan-tuan, mudah. Manual artinya tuan-tuan tengok ni boleh ambil terus, sebab mudah dipraktik. Buku yang ketiga, Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Besok bulan 6 bila siap komplit Husnul Khatimah, siapa yang datang di sana wajib baca buku ini. Ini buku latar dia. Tajuk buku ini Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Di sini diberikan gambaran. Tuan-tuan dan saya kena mati dalam husnul khatimah. Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Apa amalan nak mati dalam husnul khatimah? Macam mana bahasa husnul khatimah? Macam mana anak-anak mesti mendapatkan jiwa husnul khatimah? Bantu bapa dan mak mati dalam husnul khatimah. Macam mana orang alim bantu kita untuk jadi husnul khatimah? Macam mana Ustaz Osman, Ustaz Jalani boleh bantu kita mati dalam husnul khatimah? Buku ni. Jadi tuan-tuan, insya-Allah yang akhir kena sebut, ini namanya sijil wakaf tunai. Tolonglah tuan-tuan, saya bawa buku ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu 3 tahun setengah pusing Malaysia. Tiap-tiap malam tuan-tuan tanya saya punya kawan kat apa ni, pembantu saya 2 orang tu, tanya isteri saya dekat sini. Tuan-tuan, setiap malam, hampir setiap malam non-stop, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Pusing setiap malam. Bawa ni tuan-tuan 3 tahun setengah.
untuk bangunkan komplek Anjur Khotimah. Saya dan teman-teman sudah dapat sumbangan 5 juta ringgit 3 tahun setengah. Yang itulah kita mulakan menjadikan seed capital untuk membangunkan komplek Anjur Khotimah. Tetapi kita tengok tempat besar, tuan, ada swimming pool, tuan-tuan, ada gymnasium, tempat makan aircon, tempat syarahan aircon, tempat tidur aircon, yang terbaik. Kita nak bagi yang terbaik. Saya bila sebut tentang Islam ni, tuan, saya dalam kepala dengan Ustaz Osman dulu, bila sebut program-program kita mesti yang terbaik, sebab kita terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada satu perkara pun yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah ya, saya nak jumpa muslimat sekejap 3 minit selepas ni. Ustaz Osman, saya nak jumpa muslimat, dah habis ni, saya nak pergi ke muslimat, saya nak pergi ke sana. Saya nak jumpa 3 minit muslimat. Saya nak cerita wanita yang dirindui syurga dalam masa 3 minit. Wanita yang dirindui. Satu hari nanti perempuan, saya nak jumpa ketua muslimat kat sini, kita boleh atur satu program dengan muslimat supaya isteri-isteri kita tuan-tuan menjadi isteri-isteri ketua bidadari syurga, insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada Ustaz Osman, terima kasih kepada Ustaz Jalani, terima kasih kepada pengurusi, timbalan pengurusi, terima kasih kepada jawatan kuasa, terima kasih kepada layanan yang diberikan kepada saya, terima kasih kepada puan-puan yang saya hargai, terima kasih kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan doa tuan-tuan, tuan-tuan doa yang tinggal dalam forum Perdana Wal Islam tinggal Hasan Ali saja. Kalau tuan-tuan dengar Hasan Ali, puan-puan dengar Hasan Ali diambil oleh Allah dalam sebulan 2 ni, tuan-tuan sedekahkanlah sepotong doa. Tuan-tuan doa, tuan-tuan sedekahkan sepotong Fatihah agar saya damai di alam barzah. Minta saya damai di alam barzah, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk dalam taman syurga sekarang ini. Syurgakan kami, wahai Allah. Syurgakan suami kami, syurgakan isteri kami, syurgakan anak laki-laki kami, syurgakan anak perempuan kami, syurgakan abang kakak dan adik kami, syurgakan khususnya ayah bunda kami yang kami sayang, kami cinta kepada mereka. Kami sayang ayah bunda kami, wahai Allah. Syurgakan mereka, wahai Allah. Syurgakan mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kekuatan kepada mengamalkan Islam. Kami tidak Islam, wahai Allah. Kami mesti bersama dengan Islam. Kami mesti hidup dengan Islam. Kami mesti mati dengan Islam. Ya Allah, masukkan sebutan Islam dalam hati kami, seperti pemikiran Islam dalam kepala kami, seperti Islam dalam tindak tanduk kami, wahai Allah. Sebab itu Kau berilah hidayah, wahai Allah. Berilah hidayah. Jangan Kau matikan kami tanpa hidayah. Jangan Kau matikan isteri kami tanpa hidayah. Jangan Kau matikan suami kami tanpa hidayah. Jangan Kau matikan anak-anak kami tanpa hidayah. Jangan Kau matikan keluarga kami tanpa hidayah. Kami memerlukan hidayah. Ya Allah, berilah kami hidayah, wahai Allah. Ya Allah, berilah kami hidayah. Ya Allah, berilah kami hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah bukan majlis pengampunan, majlis berampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Kami tak boleh bawa dosa-dosa ini ke alam barzah. Kami tak boleh bawa dosa-dosa ini mesti dibangunkan di padang mahsyar. Kami tidak boleh bawa dosa-dosa ini untuk ditimbang di atas mizan. Kami tak boleh bawa dosa ini untuk meniti titian semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, dosa isteri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami, dosa abang kakak dan adik kami, dosa ibu dan ayah kami. Ya Allah, kepada ibu dan ayah, datuk nenek dan moyang kami yang berada di alam barzah, yang berada di alam kubur, mungkin sedang menjerit-jerit menolong-nolong untuk mendapatkan sedikit pertolongan daripada anak cucunya. Wahai Allah, ambillah pahala pagi ini, pahala ilmu pagi ini, pahala mendengar pagi ini, pahala duduk dalam majlis ilmu pagi ini, pahala berada di rumah Engkau, di mahligai Engkau, di istana Engkau ini, wahai Allah. Ambillah untuk diletakkan kepada ibu dan ayah yang ada di alam barzah. Sayangilah mereka, wahai Allah. Sayangilah ibu kami, wahai Allah. Sayangilah ayah kami, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, kepada teman-teman yang diam di kawasan ini, taman-taman yang ada di kawasan ini, yang belum mampu melangkahkan kakinya ke rumah Engkau ini, ya Allah, lambai mereka, wahai Allah.
Panggillah mereka, wahai Allah. Seru nama mereka, wahai Allah. Ada mereka yang dah tua tapi tak datang masjid, wahai Allah. Ada mereka yang dah tua tapi tak duduk majlis ilmu. Ada mereka yang tua masih lahir lagi, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semakan seperti hidayah dalam hati mereka, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Semuanya bahan-bahan ni ada meja kat sana, tuan ada meja. Terimalah, ada tabung-tabung kat sana, tuan tolong tuan-tuan. Mari kita bersama-sama membangunkan kaum dan Timur. Muslimat, saya nak pergi bersihmat sekarang, insya-Allah. Saya ringkas ketiga majlis pada pagi ini. Kita memerlukan terima kasih banyak-banyak